Dalam kira 3 lampu akan buka 1, 2, 3. Wah. Hai guys, kembali lagi di channel Anik Saman. Jadi guys, di video kali ini kita akan camping 24 jam di depan rumah. Yeay. Saya nak camping 24 jam. Mestilah 24 jam. Takkan sekejap je. Sebelum kita pasang kemah tu, yang mana belum subscribe tu, korang boleh tinggal subscribe bawah and like video ni. So jom kan, kita pasang kemah. Nik, tak jadi pun kemah ni, Nik. Memang tak jadi. Kita kena pasang batang tu dulu. Jom, ambil batang tu. Later. Okay guys, kemah kita sudah siap. Tada! Tada! Ini kemah kita. Sebab aku dah penat lah. Aku nak tidur dulu lah. Okay, bye. Bye. Ni, jangan tidur lagi. Kita belum letak tutup lagi. Oh, belum siap lagi eh? Okay. Jom kita ambil tutup. Toto dah ada, bantal dah ada. Pan, kau lapan pergi susun. Kau kan abang. Patutnya kau lah yang mengalah. Aku kan adik. Kau patutnya mengalah. Kau kan abang. Betul tak korang? Dah. Kita kan naik batu burung. Siapa yang kalah, dia kena susun. Jom. Air batu burung. Burung. Yeay, aku menang. So Pan, kau kena susun. Baiklah. Okay. Ni, mana Toto ni? Aku tak jumpa pun. Dah, bukan kat situ Pan. Toto kat dalam tu. Coba susun. Tak ada. Aku tengok je. Hehe. Aduh, penat Ni. Apa dia? Kita kan adik-beradik, kena saling membantu. Betul kan guys? Good. Aduh. Apa lagi? Tolonglah sini. Tengok je buat apa. Guys, kemah kita sudah siap. Dadah. Kita ada cadar, kita ada bantal. And jom Pan, kita tidur. Okay. Jom. Bye bye. Panas lah kemah ni geng. Dekat kemah ni tak ada kipas. Apa kata kita ambil kipas? Nak? Jom. Korang tunggu kejap. 2 hours later. Guys, ini kipas kita. Supaya tak panas dalam ni guys. Jom kita pasang dulu. Kipasnya kita tak sebelah sini. Jom kita on guys. 1, 2, 3. Wah, sejuk guys. Oh. Guys, sebelum aku nak sambung video ni, yang mana belum subscribe, kau boleh tekan gambar subscribe bawah and like dulu video ni. Guys, dekat buayan ni kita boleh santai-santai. 1 anak kambing, 2 anak kambing, 3 anak kambing. Pan, agak-agak apa lagi yang kita perlukan untuk kemah ni?
Tak tahu dah. Guys, korang tahu tak kemah ni perlukan apa lagi? Kalau korang tahu, cuba korang komen kat bawah. Sekejap. Korang dengar tak perut aku? Perut aku dah bunyi. Maksudnya apa guys? Kalau perut kau berbunyi, maksudnya kau lapar ni. Kalau macam itu, jom kita ambil makanan. Setuju tak kita buat makanan dekat kemah ni? Okay guys, so jom kita ambil makanan. Bangun. Ni makanannya. Bangun. Guys, makanan kita ada. Wah, banyak. Bangun. Kau nak beli mana satu? Aku ambil ini. Sekejap. Jangan makan dulu. Macam tak meriah je kalau kita dua. Ada juga. Jom. Jom kita makan. Wah. Nak main apa lagi kat rumah Kemah? Nak main apa? Nak main apa? Tengok ni. Wow. Ini adalah bedak. Kita akan main air batu burung. Siapa yang kalah, dia kena bedak. Boleh? Oh no. Okey, yang pertama Icha lawan Iban. Siapa yang kalah, dia akan bertukar-tukar. Boleh? Okay. Jom. Air batu burung. Yeay, Icha menang. Iban kalah. Jaja. Yeay, tenang. Okey, dah. Okey, Ben. Tukar. Kau nak pilih siapa? Atau dia orang? Anik. Okey, aku. Jom. Boleh? Takat Icha budak kecil mesti menang punya. Alah, anak nanis. Okey, jom. Air batu burung. Yeay, menang. Oh yeah. Sini muka Icha. Alang Anes. Cep. Kalah. Ready? Ready untuk kalah? Jom. Air batu burung. Aduh. Kalah. Lagak lebih je. Aku lah. Okey, tukar Ben. Guys, inilah hasil muka kita orang. Tengok Aziz dulu. Muka macam Icha. Iban. Anik. Kepung boyak. Okay guys, so guys sampai sini saja. Nanti kita akan jumpa malam nanti, okay? Okay. So jom, kita jumpa malam. Bye-bye. Guys, sekarang ni dah malam. Ya. Guys, pemandangan kita dah malam. Apa kita nak buat? Lampu. Ya, kita pasang lampu supaya bagi lebih cerah. Ya. Ini lampunya. Ui. Oh. Bagi. Buat macam tu, sekarang mana? Adik. So guys, jom kita pasang dulu. Aku nak ambil dulu lampu, okey? Jom. Guys, ini lampunya. Tengok ni, warna-warni. Wah.
Zik, tolong aku. Jom. Nah. Kau sangkut dekat sini. Okay. Dalam kira 3 lampu akan buka 1, 2, 3. Wow. Macam mana guys hasilnya? Korang komen kat bawah 1 sampai 10 berapa bintang kita orang punya rumah. Guys, disebabkan orang malam kita orang pun lapar. Jom kita masak. Kita masak dapur dulu. Jangan ditatan. Boleh masak atas ni? Guys, malam ni kita akan masak Maggi. Ini kualinya. Makanan dah siap. Sikit. Banyak. Maggi. Mantap kali. Makan. Mantap kali. Bismillahirrahmanirrahim. Panas. Sedap banget.